Hari ini manusia semakin mudah bermusuh hanya kerana berbeza pendapat, berbeza bangsa, berbeza agama, berbeza cara hidup. Sedangkan dahulu masyarakat boleh hidup berjiran, saling membantu dan menghormati walaupun tidak sama dalam banyak perkara. Persoalannya, kenapa manusia hari ini semakin sukar menerima perbezaan sedangkan dunia memang diciptakan dengan kepelbagaian? Kerana satu hakikat yang sangat besar ialah ini perbezaan tidak pernah menghancurkan manusia, tetapi kebencian dan hilangnya rasa hormat itulah yang memusnahkan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, Malaysia adalah sebuah negara yang sangat unik. Kita hidup bersama dalam masyarakat yang mempunyai pelbagai bangsa, pelbagai agama, pelbagai budaya, pelbagai pandangan dan latar belakang. Dan semua ini sebenarnya satu kekuatan besar negara kita. Namun malangnya, hari ini masyarakat semakin mudah berpecah hanya kerana perbezaan. Masalah sebenar hari ini bukan kerana manusia berbeza. Masalah sebenar ialah apabila manusia hilang rasa hormat terhadap perbezaan itu sendiri. Kita melihat semakin ramai yang mudah menghina orang lain, cepat marah di media sosial, tidak mahu mendengar pandangan berbeza, menjadikan perbezaan sebagai alasan untuk bermusuh, sedangkan hakikatnya tidak semua manusia akan berfikir dan hidup dengan cara yang sama. Itulah fitrah kehidupan. Masalah sebenar ialah apabila ego lebih besar daripada nilai kemanusiaan, kita terlalu mahu menang dalam perdebatan hingga lupa menjaga hubungan sesama manusia. Lebih membimbangkan, media sosial hari ini membuat manusia semakin mudah menyebarkan kebencian, sindiran, provokasi, perpecahan. Ramai lebih suka menyerang daripada memahami. Sedangkan masyarakat yang kuat bukan masyarakat yang semua orang sama, tetapi masyarakat yang mampu hidup bersama dengan penuh hormat walaupun berbeza. Kita perlu sedar, jika setiap perbezaan dijadikan alasan untuk bermusuh, maka keamanan dan perpaduan akan semakin hilang. Dan apabila masyarakat mula kehilangan rasa hormat, negara juga akan kehilangan kekuatannya. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kematangan sebenar ialah kemampuan untuk menghormati perbezaan tanpa perlu bermusuhan. Satu, perbezaan adalah fitrah kehidupan. Tidak semua manusia berfikir sama, membesar dalam suasana yang sama, mempunyai pengalaman hidup yang sama. Sebab itu perbezaan pasti wujud dan itu bukan masalah. Dua, hormat lebih penting daripada menang perdebatan. Kadang-kadang manusia terlalu mahu membuktikan dirinya betul hingga lupa menjaga adab hubungan nilai kemanusiaan, sedangkan menjadi manusia yang baik lebih penting daripada sekadar menang berhujah. Tiga, perpaduan dibina melalui empati dan toleransi. Masyarakat yang aman lahir apabila manusia belajar mendengar, memahami, bertolak ansur, menghormati orang lain walaupun tidak semua perkara dipersetujui. Saya ingin berkongsi satu kisah. Di sebuah kampung kecil, penduduknya datang daripada pelbagai bangsa dan agama. Walaupun berbeza, mereka hidup sangat harmoni. Apabila ada kematian, semua membantu. Apabila ada kenduri, semua hadir bersama. Apabila ada musibah, semua saling menghulurkan bantuan. Mereka mungkin tidak sama dalam banyak perkara, tetapi mereka mempunyai satu nilai yang sangat besar, iaitu rasa hormat sesama manusia. Kisah kedua, dua sahabat sering berbeza pendapat tentang pelbagai perkara, namun mereka tetap menjaga hubungan dengan baik. Suatu hari seseorang bertanya, "Macam mana kamu boleh terus berkawan walaupun selalu tidak setuju?" Mereka menjawab, "Kami memilih untuk menghormati manusia lebih daripada ego sendiri. Itulah kematangan sebenar dalam kehidupan bermasyarakat." Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, jika hari ini kita hidup dalam masyarakat yang penuh perbezaan, belajarlah untuk menjadi manusia yang membawa kedamaian. Kerana dunia hari ini terlalu banyak dipenuhi kebencian dan perpecahan.
Mulakan dengan refleksi. Adakah kita mudah menghukum orang yang berbeza? Adakah kita menjaga adab ketika tidak bersetuju? Adakah kehadiran kita membawa perpaduan atau perpecahan? Mulakan dengan langkah kecil, bercakap dengan lebih berhemah, hormati pandangan orang lain, kurangkan menyebarkan kebencian di media sosial, belajar mendengar sebelum menghukum. Jika anda rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput anda semua untuk subscribe channel Pengetua @AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan kesedaran untuk membantu masyarakat menjadi lebih positif, berakhlak dan bersatu. Tekan butang subscribe sekarang. Kongsi video ini kepada keluarga dan rakan-rakan kerana kita mahu melihat lebih ramai rakyat Malaysia menjadi masyarakat yang matang, penyayang dan penuh rasa hormat. Ingatlah, perbezaan bukan alasan perpecahan kerana manusia tidak perlu menjadi sama untuk hidup bersama dengan aman. Yang diperlukan hanyalah hormat, empati, kasih sayang, nilai kemanusiaan. Teruskan menjadi insan yang membawa kedamaian. Kerana masyarakat yang kuat bukan masyarakat yang bebas daripada perbezaan, tetapi masyarakat yang mampu bersatu walaupun hidup dalam kepelbagaian. Terima kasih semua. Semoga kita semua menjadi rakyat Malaysia yang lebih matang, lebih positif dan lebih kuat dalam membina perpaduan demi masa depan negara yang aman dan harmoni.